Berita Jaureguizar ke Harimau Malaya mula tersebar di Sepanyol. Menurut laporan, pemain muda sensasi kelab La Liga itu, Mikel Jaureguizar, 21 tahun, dikatakan berminat untuk menyarum jersey Malaysia di pentas antarabangsa. Mikel, yang kini bermain di bahagian tengah untuk Athletic Bilbao, didakwa mempunyai darah keturunan Malaysia melalui sebelah keluarganya dan difahamkan sedang meneliti proses dokumentasi serta kelayakan untuk mewakili Harimau Malaya dalam masa terdekat. Nama Jaureguizar mula tular selepas portal sukan Estadio Deportivo dan Athletic Extra melaporkan bahawa pemain berdarah Malaysia itu menunjukkan minat untuk beraksi bersama skuad kebangsaan negara walaupun baru saja membuat penampilan bersama Sepanyol bawah 21 tahun. Pemain berketinggian 1.80 meter itu dikenali dengan gaya permainan bijak, tenang di tengah padang serta kemampuan membuka ruang kepada penyerang melalui hantaran kreatifnya. Kehadirannya dilihat mampu menjadi penyelesaian kepada masalah jangka panjang skuad Harimau Malaya yang sering bergelut dalam mencipta tempo di bahagian tengah. Meninjau ke laman transfer market, Jaureguizar kini memiliki nilai pasaran yang amat tinggi, iaitu 30 juta euro iaitu 146 juta ringgit. Jika berjaya dilengkapkan menjelang jendela antarabangsa akan datang, Jaureguizar dijangka boleh melakukan debut seawal perlawanan persahabatan September ini. Kalau benar ini menjadi kenyataan, adakah Mikel Jaureguizar bakal jadi midfield maestro baharu untuk jangka masa panjang? Sama-sama kita tunggu dan lihat sejauh mana kebenaran sumber berita ini.